Okay, Versys 1000 dengan Versys 1100, dia memang tak banyak beza. In fact, kalau dari segi elektronik ke lagi dari segi equipment, dia memang sama sahaja, tak ada beza langsung. Okay, cuma perbezaan dia dari segi CC lah. Okay, kalau yang 1000 ni, Versys 1000 ni, CC dia 1043 cc. Tapi yang baru tu 1099 cc. Okay, tapi yang ni 120 horsepower. Yang 1100 tu adalah 135 horsepower. So 15 horsepower lebih banyak daripada yang sebelum punya, yang 1100 tu lah. Okay, harga pula yang Versys 1000 ni macam harga dia lebih kurang 65. S sama, SE lebih murah. Ada satu lagi motor Versys 1100 tu, 1100 tu dia CKD, bukan CBU. So itulah perbezaan dia. Dari segi equipment, design memang hampir sama, cuma warna je lah lain sikit. Okay, bagi aku yang paling lawa warna dia adalah yang S lah. Dia warna putih dengan gold tu.